Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila binti Azhar. Nombor metrik D2025 118144. Seterusnya, saya Nusara Wahidah binti Osman, nombor matrik D2025 118140. Nama saya Lalita Binggir Bengra Salam. Nombor matrik saya D2025 11818147. Nama saya Nur Iftiliana Nadila binti Baharom, bernomor batris D2025 1118156. Nama saya Nur Ali Sofia binti Muhammad Ali, nombor matriks D2025 1118166. Kerajaan Johor Riau. Kerajaan Johor Riau merupakan antara kerajaan tertua di alam Melayu yang mengalami proses evolusi dan transformasi yang kompleks. Sejarahnya bermula dengan kemunculan kerajaan-kerajaan awal tahun 1530 seperti Ujung Majini, Murawari dan Ganggayu yang asal usulnya masih kabur dan memerlukan penelitian lanjut. Perkembangan awal Johor tertumpu di lembangan Sungai Johor, sebuah kawasan strategik yang berperanan penting sebagai pusat perdagangan dan maritim. Kedudukan Johor di penghujung semenanjung Tanah Melayu serta laluan perdagangan utama dunia menjadikan aktiviti perdagangan dan kelautan sebagai asas kemajuannya. Fasa 1 era pra-1530 asal-usul awal Johor. Fasa awal evolusi sejarah Johor sebelum tahun 1530 masih dibayangi misteri dan memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Inskripsi bertarikh tahun 1006 Masihi menunjukkan Kota Murawari berada di bawah pengaruh kerajaan Jawa, menandakan kewujudan jaringan kuasa serantau yang kompleks sejak awal milenium pertama. Dari sudut geografi, perkembangan awal Johor tertumpu di kawasan timur, khususnya di sepanjang lembangan Sungai Johor yang mempunyai muara strategik. Kawasan ini muncul sebagai pusat perdagangan maritim penting dan dikenali sebagai the lost frontier of the Malay civilizations. Kebergantungan kepada sungai dan laut menjadi asas kepada kemunculan Johor sebagai kuasa maritim pewaris Kesultanan Melaka selepas tahun 1511. Fasa kedua, evolusi dan transformasi kerajaan Johor. Tahun 1530 lazimnya dianggap sebagai tarikh pengasasan kerajaan Johor. Walaupun sejarah awalnya masih belum dapat dipastikan sepenuhnya, tarikh ini diterima oleh para sarjana sebagai permulaan sebuah kerajaan Melayu yang bangkit selepas jatuhan Melaka pada tahun 1511. Kerajaan Johor diasaskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah dan sejak itu mula melalui proses evolusi dan transformasi yang besar. Tempoh antara tahun 1530 hingga 1640 merupakan satu fasa yang amat mencabar. Dalam jangka masa ini, Johor bukan sahaja berusaha membina asas pemerintahan, malah terpaksa berhadapan dengan ancaman berterusan daripada kuasa luar seperti Portugis dan Aceh. Peperangan yang berlaku secara berulang kali menyebabkan pusat pemerintahan Johor sering berpindah, antaranya dari Kota Kara, kota tinggi di sepanjang Sungai Johor. Walaupun sering menerima tekanan dan serangan, kerajaan Johor tetap bertahan. Lembah Sungai Johor menjadi kawasan yang penting yang menyaksikan usaha mempertahankan kedaulatan dan kesinambungan pemerintahan. Keupayaan Johor untuk menyesuaikan diri dengan cabaran membuktikan kekuatan politik dan ketahanan sesebuah kerajaan Melayu dalam menghadapi ancaman luar. Dalam tempoh ini, peranan pembesar tertentu menjadi semakin penting, khususnya Laksmana. Keluarga Laksmana memainkan peranan besar dalam mempertahankan keselamatan kerajaan serta memulihkan ekonomi dan kegiatan perdagangan. Keadaan ini memperlihatkan perubahan dalam struktur pentadbiran Johor apabila peranan ketenteraan menjadi tunjang utama dalam memastikan kestabilan kerajaan, berbeza dengan tradisi awal yang lebih menonjolkan peranan bendahara. Tekanan daripada luar turut mencetuskan konflik dalaman dalam kerajaan Johor. Namun begitu, konflik ini secara tidak langsung telah mematangkan sistem pemerintahan dan pemikiran politik kerajaan. Pengalaman ini membentuk semangat perjuangan yang lebih sikuh dalam kalangan pemerintah dan rakyat demi mempertahankan warisan peradaban Melayu. Dalam fasa ketiga iaitu dari tahun 1641 hingga 1699 telah mengalami perubahan yang besar di dunia alam Melayu dari segi ekonomi dan politik. Perubahan ini berlaku apabila kuasa Belanda muncul sebagai kuasa baru di Selat Melaka melalui penubuhan Syarikat Hindia Timur Belanda atau dikenali sebagai VOC. VOC sebenarnya ditubuhkan lebih awal iaitu pada tahun 1602 dan kemudiannya menguasai pelabuhan strategik seperti Batavia pada tahun 1619. Penguasaan Batavia sangat penting kerana ia menjadi pusat pentadbiran dan perdagangan Belanda di Asia. Melalui VOC, Belanda berjaya menamatkan dominisasi Portugis yang sebelum ini menguasai perdagangan di Selat Melaka.
Apabila Portugis semakin lemah, struktur kuasa politik dan ekonomi di dunia Melayu turut berubah. Selat Melaka kembali stabil dan aktiviti perdagangan antara bangsa semakin berkembang. Keadaan ini membuka ruang kepada kerajaan-kerajaan Melayu, terutamanya Johor, untuk mengukuhkan kedudukan mereka. Selepas itu Johor berkembang pesat dengan menjadikan Riau sebagai pusat perdagangan utama. Riau menjadi tumpuan pedagang yang besar daripada Eropah, India, China dan dunia Melayu. Johor pula dibenarkan berdagang secara bebas tanpa sekatan Belanda, manakala Belanda mendapat rakan strategik yang membantu mengukuhkan ekonomi maritim mereka. Namun, hubungan baik ini tidak kekal selamanya. Ia mula merosot apabila Raja Haji berhasrat untuk menakluk Melaka. Sesudah itu, timbullah krisis tahta melibatkan Tun Abu Jamil, muncul pula raja kecil dari Asia, Raja Sulaiman serta para ukir Bugis. Oleh sebab tiada lagi pewaris berdarah putih daripada Sultan Mahmud, diangkatlah Tun Abdul Jalil menjadi raja, maka timbullah rasa tidak puas hati dalam kalangan orang laut dan beberapa orang besar istana. Kemudian datanglah raja kecil menuntut tahta, tergugatlah kedudukan Tun Abdul Jalil, lalu terjadilah pergunjingan. Raja kecil mendapat sokongan yang kuat daripada orang laut kerana dikatakan baginda mempunyai pertalian darah dengan Sultan Mahmud. Setelah raja kecil menaiki tahta, timbullah pula krisis dengan Tengku Tengah dan Tengku Kamariah. Pembunuhan Tun Abdul Jalil oleh orang suruhan raja kecil menimbulkan lagi dendam keluarga bendahara, seolah-olah bara yang tersembunyi kian marak. Maka Raja Sulaiman pun berikhtiar lalu bermuafakat dengan orang Bugis bagi menggulingkan raja kecil. Daripada perjanjian itu terjadilah pernikahan politik antara Tengku Tengah dengan Daim Parani, manakala Tengku Mandak dengan Daim Celak. Hal ini menimbulkan tanda janji setia antara sekutu. Dengan kekuatan serta helah yang tersusun, orang Bugis menggempur raja kecil, dipaksa menyerahkan alat kebesaran. Raja Sulaiman naik ke singgasana, sedangkan Bugis diangkat menjadi Yang di-Pertuan Muda sebagai penumpang kerajaan. Raja kecil berusaha membalas, namun segala ikhtiarnya tiada berhasil. Setelah permaisurinya mangkat, hilanglah kewarasan baginda, maka surutlah kemuliaan pemerintahan dia. Sesudah segala persekitaran itu, Johor Riau bangkit semula dengan muafakat antara bangsawan Johor dan pembesar Bugis. Dari Melaka, layar beralih, angin selat membawa bahtera. Riau terselah, pusat terpilih, tempat bernaung, kuasa dan wibawa. Sesudah pergolakan politik yang melanda kerajaan Johor Riau bermula pada awal abad ke-18, maka kerajaan Johor Riau memasuki fasa yang baharu, iaitu fasa kebangkitan yang bermula pada tahun 1720 hingga 1784, dan bermulalah kerajaan Johor Riau memasuki fasa yang kelima, iaitu fasa yang dikatakan paling stabil dan berpengaruh dalam sejarahnya. Kestabilan ini tercapai selepas jatuhnya Raja Kecil pada tahun 1722 yang juga membuka lembaran baru antara kerjasama kerajaan Melayu dan juga kerajaan Bugis pada tahun itu. Dari kerjasama ini, lahirlah satu susunan pemerintah yang lebih teratur dan juga lebih tersusun dan mewujudkan jawatan Yang di-Pertuan Muda dari keturunan Bugis sebagai tonggak utama pentadbiran dalam kerajaan Johor Riau ini. Tambahan lagi, pelantikan tokoh seperti Daim Celak sebagai Yang di-Pertuan Muda telah memperkukuhkan lagi pengaruh Bugis dalam struktur pemerintahan kerajaan Johor Riau, sekaligus telah menjadi faktor utama yang menyumbang kepada kestabilan politik kerajaan Johor Riau. Dalam tempoh ini juga, kerajaan Johor Riau muncul sebagai pusat perdagangan utama di rantau Melayu. Ini kerana kedudukannya strategik di antara Selat Melaka dan juga peranan yang dimainkan oleh pedagang Bugis dan juga pelanggan Melayu telah membuatkan Johor Riau menjadi sebuah kuasa maritim yang disegani dan mampu menyaingi pelabuhan-pelabuhan besar yang diketuai oleh Belanda. Namun, kemuncak kegemilangan ini diuji apabila Raja Haji menyertai Angkatan Perang Johor Riau menentang Belanda pada tahun 1784. Walaupun perjuangan ini tidak menemui kejayaan, namun ini membuktikan bahawa kerajaan Johor Riau berani mempertahankan kedaulatannya. Kejayaan Kesultanan Johor Riau selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka dapat membuktikan bahawa satu ketahanan dan juga kebijakan politik Kesultanan Melayu ketika itu dalam menghadapi cabaran zaman. Ianya bermula dengan usaha membina pusat pemerintahan baru di Riau. Johor Riau bukan sekali dapat mengekalkan warisan Kesultanan Melayu Melaka, malah ia muncul sebagai satu pusat perdagangan maritim yang signifikan di Selat Melaka.